Di dalam trading, terutamanya dalam trading dua hala, okay, seperti trade SCPO, adalah sangat penting untuk kita tentukan trading range. So, daripada trading range tu, kita dapat tentukan hala tuju gerakan chart semasa dan juga aras-aras support dan resistance semasa. Okay. So, untuk video ni, saya kongsikan bagaimana saya set up trading range dalam trading SCPO, chart time frame 5 minit. Okay, semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Sekadar pembelajaran semata-mata. Okay, so untuk kita set up trading range, apa yang kita perlukan? Okay, okay. Pertama sekali, candle yang besar, iaitu candle bullish atau bearish yang besar. Biasanya candle bullish dan bearish yang besar ni dia akan jadi mother candle. Maksudnya gerakan seterusnya akan berlega-lega dalam mother candle ni dan seterusnya baru dia breakout ke atas atau ke bawah. Okey. Contoh candle bullish yang ni. So kita boleh nampak dia punya gerakan dalam gerakan candle yang bullish ni. Okey. And then dia breakout di sini baru dia gerak naik. Okey. Seterusnya adalah candle gap up dan candle gap down. Contoh ni candle gap up. Okay, ini candle gap up, ini candle gap down. Ini akan jadi kita punya trading range. Satu lagi adalah candle rejection. Okay, candle rejection maksud candle yang ada buat kaki ataupun sumbu. Contoh macam ni, contoh macam ni, contoh macam ni. Ini semua adalah candle rejection. Okay, sebab candle rejection ni adalah zon penolakan. Okay, so kalau dia tengah naik, bila keluarnya candle rejection tu, maka kenaikan akan terhenti di situ dan akan mula jatuh. So kalau dia nak sambung naik, dia kena kembali menguji aras rejection tu. Okay. Sama juga kalau dia tengah turun, dia munculnya candle rejection tu. So maksudnya penurunan telah terhenti di situ. Okay. So selagi dia tak bocor candle rejection ni, selagi tu dia ada potensi untuk pullback ke atas. So daripada situ kita dah boleh set up kita punya trading range. Okay. Okay, mari kita tengok contoh trading range yang sudah dibuat untuk chart sebelum ni. Okay, contohnya macam inilah. Okay, ini untuk sesi malam 7 April 2026. Okay, hala tuju gerakan sesi malam. Di situ kan, pukul 9.12 malam. Selepas pasaran dibuka. Okay, so ini adalah chart sharing di grup Telegram SCPO Traders tekniktrade.com. Grup Telegram untuk perbincangan, pembelajaran dan guide yang berterusan. Okay, kalau kita besarkan chart tu, kita nampak lah. Okay, candle apa yang kita ambil? Okay, yang pertama dia punya range adalah candle yang besar ni lah. Okay, candle bearish. So seterusnya bila dia jatuh, dia buat rejection kat sini. So kita kotakkan aras rejection di situ. Dan satu lagi dia buat rejection di sini. Okay. Okay, gerakan yang ini adalah gerakan pada sesi petang. Okay. So daripada gerakan sesi petang ni kita dah siapkan trading range untuk sesi malam. Okay. So daripada situ mudah kita nak tengok hala tuju gerakan yang seterusnya. Kalau dia dapat breakout resistance 4811 ni, maka dia akan mencari arah resistance 4834 dan membuat gerakan bullish ke atas. Okay. Tapi kalau dia buka macam ni, gap up, lepas tu dia turun, dia pantul di arah support. Okay. Kalau dia pantul di arah support, keluarnya candle pantulan di sini, dia akan pusing naik. Cuma kalau dia pusing naik pun, dia akan berlega-lega di range 4787, 4811 dan candle yang gap up opening ni akan jadi kita punya range tambahan. Okay. Seterusnya macam ni pukul 9.24 kan. Monitor kalau nak pantun naik sebab dia dah dekat arah support. Okay. Sebab apa dia ada potensi untuk pantun naik? Sebab di sini dia dah mengisi gap yang gap up tadi tu. Okay. Dia gap up dan dia turun, dia kembali ke aras candle closing sesi petang. Okay. So biasanya untuk normal gap ni, kalau dia fill dan dia pantul, okay, dia ada potensi untuk pusing ke atas. Okay. And then boleh nampak lah dia memang ngam-ngam pantul situ. So dengan adanya kita punya setup trading range ni, mudah untuk kita mencari entry yang terbaik. Okay. Okay, ini adalah chart apabila sesi malam ditutup. So kita boleh nampak lah nanti dia turun, dia pantul kat kita punya zone ni, and then dia pusing naik. Okay. Tadi saya cakap yang candle ni akan jadi kita punya range tambahan. Okay. So kalau kita tandakan kotak candle ni ataupun kita ambil dia punya rejection di bawah tu, memang ngam dia kat situ. Then dia sambung turun ke bawah. Sebab apa dia sambung turun ke bawah? Sebab gerakan sekarang adalah gerakan bearish. Okay.
So ini hanyalah sekadar pullback dan akan meneruskan bearish continuation movement. Okay. Cuma bila dia naik, lepas tu dia masuk balik zone kita punya support tadi dan dia bocor. Okay. Bila dia bocor dia kembali ke support yang seterusnya. Okay. Contohnya kalau kita nak masuk sell untuk trading SCPO ni. Okay. So kita boleh cuba masuk ke area sini kan. And then kita punya target ke area sini. So 4770 pergi 4756. So ada 14 tick dia punya reward kat situ. Okay. So ini pagi 8 April. Okay. Di sini kita nampak chart minyak get down below $100. So secara teorinya chart SCPO pun akan turut get down. Okay. Jangkaannya akan get down dalam 100 tick lah atau lebih. So ini pukul 10.23 pagi, kita dapat tengok dia punya pre-session memang dah get down lah. Memang sungguhlah get down 100 tick. So ini adalah pre-session lah. Okay. Daripada 4759 dia pergi 4642. So lebih daripada 100 tick. Okay. So ini adalah candle opening. Okay. Terus hilang kita punya trading range sesi malam. So dia tinggal kita punya Fibonacci je. So bila jadi begini, Fibonacci lah sebagai kita punya trading range. Okay. So kalau dia ke bawah, dia akan cari support di 4596 kan. Kalau dia nak pusing naik, dia akan cari resistance di 4642. So ke sini atau ke sini kan. Dia gentayangan masa opening ni. Okay. So ngam lah ni dia pergi cari 4642 tu. Okay. Seterusnya ini adalah chart selepas sesi pagi ditutup. So masa ni masih guna Fibonacci sebagai trading range. Okay. Memang dia punya gerakan di antara range ni lah 4596, 4642. Okay. Okay, seterusnya sesi petang dibuka kan. Sesi petang dibuka, dia buka get down. Okay. Dia buka get down tapi dia buat candle low di sini. So daripada candle low ni kita dah boleh buat kita punya support. Okay. Dia punya resistance adalah candle opening pada sesi pagi. So untuk sesi petang dah boleh nampak lah dia punya trading range yang lebih jelas. Okay. So di sini adalah support, then dia punya resistance kat atas ni lah. Okay. Candle yang get down ni adalah arah resistance yang sangat keras lah. Okay. So kalau dia dapat breakout kotak yang warna biru ni, maka baru ada potensi untuk bergerak naik mencari resistance yang seterusnya di 4649, di mana itu adalah aras tertinggi untuk sesi pagi. Okay. Kalau dia tak dapat lepas kotak biru ni, maka gerakannya adalah dalam range sideway ni lah. Okay. Kalau dia bocor kotak purple, maka dia akan turun ke bawah. Kalau tidak, dia dalam range sideway dan antara kotak biru dan purple. So beginilah dia punya gerakan seterusnya. Memang dia punya gerakan memang tak lepas lah kotak biru tu. Okay. Ini adalah candle opening sesi malam. Okay. So bila candle opening sesi malam macam ni, kita dah boleh set kita punya trading range yang baru. Candle yang get down ni akan jadi candle range yang baru. Kalau dia bocor ke bawah, maka akan sambung bearish ke bawah. Tapi kalau dia nak naik tutup gap ni, so gerakan seterusnya akan naik ke atas. Okay. So mudah bila dah tahu trading range ni daripada sesi petang bawa ke malam kan. Cuma kita dah tambah saja range candle yang baru. Macam ni dia dah buat satu get down candle. Okay. So ini akan jadi kita punya candle untuk range yang baru. Okay. Okay. So gerakan dia macam ni lah. Ngam lah. Candle yang kita tandakan masa opening get down tu. Next candle dia buat pantulan dan dia bergerak naik untuk menutup gap semula kan. So dia akan kembali ke area sini. Ngamlah sampai situ. Okay. Dan dia dah masuk balik kita punya aras kotak yang berwarna purple tadi. So kalau dia nak meneruskan gerakan ke atas, dia akan cari resistance ni dan juga akan cuba masuk ke kotak biru semula. Okay. So ini pada pukul 10.27 malam memang nampak dia punya setup dah kuat lah situ ada potensi untuk dia naik cari resistance di range line biru tadi tu. So ada dalam 17 tick reward sebelum market ditutup. Ni lah kita tahu kita punya support tadi di kotak yang berwarna purple. Okay. Dan memang dia dah berlega-lega di kotak purple ni, so ada potensi untuk dia bergerak naik ke aras 4599, 4595. So adalah reward dalam 17 tick. Okay, kalau dapat 17 tick ni dalam 425 lah kita punya profit. Okay. Terus gerak So memang begitulah secara teorinya dia terus gerak ke atas tu dia. Okay. Terus sampai sebatang satu candle saja terus dapat 425. Okay. Next dia pergi cari kotak biru.
Target 17 tik tapi dia pergi cari 28 tik. Itulah SCPO Kalau dia nak bagi memang dua candle dah cukup So dua candle ni yang 28 tik ni bersamaan dengan reward RM700 dalam masa 10 minit je dia punya gerakan. So beginilah gerakan dia selepas pasaran ditutup. Ngam-ngam ikut kita punya trading range. Okay, so begitulah secara teorinya. Okay, so kalau tak yakin macam mana nak buat trading range, bolehlah sertai kelas analisis technical trading SCPO. Akan belajar setup rules dan SOP dan akan dapat custom indicator sebagai alat bantuan serta grup Telegram yang aktif untuk perbincangan, pembelajaran dan guide hala tuju gerakan chart dari semasa ke semasa. So biasanya setiap sesi saya akan share chart yang ada trading range macam ni lah. Okay. So at least boleh belajar di situ dan boleh compare atau cross check dengan analisis chart yang dibuat. Okay. Kalau lebih kurang sama tu maksudnya okey lah. Seterusnya kita akan cari entry dan exit yang terbaik. Okay. So begitulah sedikit contoh bagaimana saya set trading range dalam trading SCPO chart time frame 5 minit. Okay. Memang nampak jelas dia punya hala tuju gerakan dan juga aras-aras support dan resistance yang kuat. Okay. So jemput sertai kelas analisis technical trading SCPO. Pembelajaran yang berterusan, grup support yang aktif, banyak yang boleh belajar dari semasa ke semasa. So jika berminat untuk sertai kelas dan grup Telegram, boleh klik link di bahagian description video ataupun boleh komen di ruangan komen. So terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.